Alright, jom kita try. Okay gang, so hari ni kita nak unboxing ni kerepek ubi balado. Okay, korang tengok tu, kerepek ubi balado macam ni bentuk dia. Okay, jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah buka. Jom kita rasa. Tengok dia punya bentuk dia macam ni. Kerepek ubi balado. Alright, jom kita try. Dia crunchy. Okay, lepas tu dia ada macam spicy sikit. Sedap sebab dia pedas-pedas sikit. Nampak Lepas tu dia berlemak. Dia punya pedas pun tak pedas sangat. Just light-light je. Okay, memang sedap untuk dikunyah. So, siapa yang berminat untuk beli kerepek ubi balado ni, boleh tekan beg kuning kat bawah sekarang. Okay, bye-bye.